Guys, I Gary ya daripada GCM Motor guys. Hari ni kita nak review sebuah Recon Unregistered punya BMW GSA 1250 Ready Edition. Alright. Tahun motor year make 2022. Motor unregistered, belum register dekat Malaysia. Belum lagi on road dekat Malaysia. Kalau kita beli kalau korang beli dia akan register baru, keluar gelar baru, register 2026. Okey. Siap ada warranty selama 5 tahun kita offer. Dengan motor boleh register nombor baru. Yang penting kalau korang buat loan, interest dia sama rate dengan motor baru. Dia tak macam second hand. Kalau second hand interest tinggi. Recon ni sama rate dengan motor baru. Dengan condition perfect lah. Siap dengan 3 box, crash bar, semua dah cukup. Okey, harga jualan berapa? Harga jualan kita nak offer year make 2022, kita nak offer harga 110. Okey, 110,000 sahaja. Even market kalau second hand pun harga still tinggi lagi. Tapi Recon kita nak bagi harga offer je 110,000. Warranty kita bagi sebanyak 5 tahun bagi korang. Okey, tapi untuk bulan ni, kalau korang beli dalam bulan ni 2026, maksudnya kita bagi period dah sampai 2026 bulan 8, kita promotion tambah lagi setahun warranty. So total 6 tahun kalau korang beli dalam tempoh sehingga bulan depan, bulan 8 lah. Alright. So kalau buat loan minimum deposit kosong, bulanan 1,700 lebih selama 7 tahun. Alright, kalau ada credit card, limit kalau cukup, boleh bayar guna credit card, installment dengan bank pun boleh. Up to 5 tahun. Boleh PM kita untuk dia punya TNC. Kalau nak trade in motor ke, nak jual motor ke, boleh PM kedai kita bagi harga best price. Kalau penghantaran seluruh Malaysia, termasuk Sabah Sarawak, boleh diuruskan. Okey, kita tengok motor. Okey, tayar dia pakai tayar yang Adventure punya tayar. Okey, 120 70 19. Saiz depan 19, pakai Adventure punya tayar. Brembo punya kaliper kiri kanan. Okey, ada siap ada steering damper. Lepas tu dia punya fog lah. Fog adjustable electronic standard. Lepas tu dia punya lampu LED. Kalau yang model yang 2021 ke atas punya, dia festive, dia ada pakai X punya. Dia ada X ring punya. Okey, you tengok lampu dia. Dia ada X ring punya. Dia boleh naik turun punya. Okey. Lepas tu manual adjustable windshield depan. Ada handle guard. Sinar LED. Crash bar full set. Crash bar, engine gas semua dah ada. Okey, Adventure. GSA ni dia Adventure. Adventure punya tangki besar punya. Tangki dia besar. Kemudian pakai Dynamic ESA punya suspension. Electronic suspension. Seat pun boleh adjust high ataupun low. Ada 3 box. Okey, dengan rack semua dah siap. Ada 3 box. Tayar belakang pun Adventure punya tayar. 170 60 17. So motor ni tak pakai lantai lah, dia pakai shaft lah. Pakai shaft. Okey. Dengan last kita payung kat korang dia punya sound macam mana guys. Alright, kalau korang tengah cari GSA 1250, kita ada sebuah Recon punya untuk korang. Kalau minat, rujuk kita. See you, bye bye.